Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera kepada rakan sahabat semua. Bertemu kembali kita dalam channel Abang Video. Hari ini 21 hari bulan 10, hari Selasa. Macam biasa, macam pagi-pagi lain, kawan turun sungai nengok perkara jari je sahabat. Air Tengkujuh ni, air ni dah 2-3 hari dah sebab sini hujan lebat. Tengkujuhnya tak berapa tinggi sangat tapi dalam jugalah. Pagi ni jari je. Yang lain terubih-terubih semua tenggelam. Tak tahu lagi lah hari ni ada rezeki tak ada rezeki. Kalau ada rezeki nanti kau lah video ni. Kalau tak ada lah. Ini pun jari pun harap pada jari jari sungai kecil, ikan kecil sahabat. Ikan sungai Kenong. Tak tahu lagi lah. Soalnya kalau ikan besar pun memang kurang sangat. Bulan 10 ni, tahun ni memang berat sikit lah. Ikan kurang. Jadi kawan tahan jaring kecil saja. Kutik-kutik ikan kecil. Kalau nak harapkan yang besar memang payah. Jadi kita kutik lah yang mana ada. Okeylah sahabat, jom terus. Kalau nak tengok perkara pula ni. Lajak weh. Air sungai Kenong laju sikit daripada semalam. Aduh, jari tenggelam ni. Jari kau mana ni? Oh, belakang lagi. Tak dapat ke jari dah tempat mana ni. Kau pasang semalam ke hanyut? Tak ada sini ni. Putus kot. Putus tadi belakang. Tak apa, kita tengok dari depan. Jemput kau dah. Rasa mungkin putus ni. Putus belah tepi. Nampak gaya macam putus ni. Putus tempat mengikat, bukan putus tali. Dia putus tempat mengikat. Sebab tengok macam terlebar macam je ni, tengah ni. Patut dia rapat lagi. Sebab tolak dia air laju ni. Tak ianya. Putus sahabat. Ikan banyak tu dia. Ikan banyak. Ui, perai sesaja banyak sahabat. Ampuh juga semua ikan belaka. Pintar-pintar ikan terlucut. Alhamdulillah. Bolehlah dulu. Banyak ikan ni. Terung. Ini rosak. Lepas kulu. Air laju. Tu semua cari perah belaka tu. Semua. Orang cakap ikan dah naik ke atas. Tu dia orang pergi pintas ke atas. Tak apalah. Kita kat Kuala ni pun dah cukup ni ni pun dah puas dah nak boleh ni. Ni pun rasanya kawan tak jual ke Pok Emat ni. Sebab tak dan dah ni. Dah lewat dah ni. Tadi enjin pun ada masalah sikit. Tali starter putus. Kena pula tu dihilir sana. Alat spana pun tak bawa tadi. Dah puas pula nak lepo. So orang rumah dia ambil alat spana dulu. Duk baiki enjin. MZ tadi lagi dah siapnya awal.
Darah lah nak buat macam mana. Dah terkena macam ni biasalah tu. Alhamdulillah. Semua ikan proi. Ikan ni bermusim ni, bulan 10 aja. Musim dia lah. Biasa antara pertengahan bulan 10. Kalau time-time macam ni, dia tengkujuh hai Sungai Kenong ni, dia keluar lah. Habis bulan 10 nanti habis lah biasanya. Lewat-lewat pun sampai bulan 11 lah. Lepas tu dia tak ada lah. Tu pelik ikan ni. Kalau dia ada pun tak banyak. Dia ada sikit-sikit macam tu je lah. Dia memang jadual dia bulan 10. Itulah tiap-tiap tahun pun macam tu lah. Tapi ikan ni tak jadi masalah sangat. Bab jual tak jadi masalah. Ikan ni jadi rebutan. Saya buk betul lah, buk orang keluar masuk ni. Ada lah sikit. Wah. Nampak sikit sahabat ya. Sebabnya buk tolak di air. Apa nanti kawan bagi dulu. Okay, kita beri ikan. Tengok ikan yang berpintar-pintar. Tapi saiz pun tak berapa besar lah. Semua saiz-saiz macam ni je. Payah juga Nak lekat tengah belakang ni. Nak ke okey. Ikan ni bukan lekat pun. Ikannya nyuar ni. Sini panggil ikan nyuar. Tempat sahabat tak tahulah. Ikan benda dia ni spesies seluar jugalah. Dalam keluarga seluar juga. Sebab dia akan keluar bulan 10 dia keluar sekali dengan ikan ni, ikan roe ni. Ikan proi bukan roe. Cerita tadi MLZ pun boleh tahan juga banyak. MLZ awal lagi dah siapnya. Sebabnya dia tadi dia pun awal. Kawan tadi kerana enjin meragam tadi dah terlewat. Darah lah biasa lah tu. Tu dia berpintar-pintar ikannya berguguh-guguh. Nak keluar ikut mana tak tahu berbelik-belik tu banyak duduk sini
Macam mana nak keluar tak tahu ni. Dia cari untuk senang dulu. Untuk senang boleh bawa keluar dulu. Yang ni nampaknya boleh luruk tu. Kita luruk dulu. Okey. Yang ni reject lah biasanya. Yang ikan ni memang dia mudah mati. Kejap je dia mati. Tengok sekejap je. Dia kena. Tak sempat 5 minit dia mati. Kelemahan ikan ni. Memang tu lah dia. Ikan perai ni tak apa. Dia tahan sikit. Dia tak masa ikan nyewa tu. Berpintai macam ni jari. Terlipat. Kawan kena tengok daripada depan. Nanti macam mana kedudukan jari ni sebenarnya. Kawan pun pening je ni. Sebabnya berpintai ni. Yang ni memang tak jual pokmai lah hari ni. Tak ada jualan pokmai. Memang tak sempat pun. Nak siapkan membulih pun tak tahu berapa lama ni. Okey. Kita boleh dulu ikan dulu. Nak tengok dulu macam mana depan ni. Macam mana kedudukan jari kawan ni. Macam tu. Okey, tak apa. Mana kau pusing balik nanti. Okey. Dia terbelik macam ni. Tolak air. Air masih bergerak. Masih laju lagi Sampah pada sampah hanyut. Tempat ni bersampah sikit. Yang ni memang tak jual lah kalau macam ni. Dia dah mati ni. Tak apa cantik juga ni. Untuk ni stok makan sendiri je lah.
Banyak sampah pula lah sahabat. Sampah hanyut. Oh, tu dia. Pintar-pintar. Wah, tu dia. Ikan ni pun ada. Video ni panjang sikit lah sahabat. Nak boleh ikan ni lama juga ni masa ni. Paling cepat pun setengah jam juga kat sini je ni. Tapi dah habis musim telur. Biasanya sekarang ni dia tengah musim bertelur, tapi ni tak ada telur lah. Majoriti dah tak ada telur. Biasa sekarang ni kalau dulu lah memang dia keluar banyak telur. Dan ni dia ikan nyuar ni pun tak banyak. Biasanya penuh ikan nyuar. Dia yang paling banyak biasanya. Besar-besar tapi ni kecil-kecil. Tapi kalau memang tak menahan jari yang saiz dia lah. Sebabnya kalau malas sikit dia ni cepat mati, cepat rosak. Takkan kita nak tunggu dalam sungai ni. Kalau jenis orang rajin menyalai okey lah, boleh. Untuk nak makan sendiri, nak salai, nak jual segar ni payah sikit sebab dia memang mudah mati. Kejap sangat dia kena jari, dia mati. Jadi dia rosak lah. Ikan sungai ni dia tak macam ikan laut. Ikan sungai ni dia mudah rosak. Sebab dia ikan air tawar. Dia tak serupa ikan laut. Kalau ikan laut okey je. Tu kekurangan ikan sungai ni. Dia tak boleh lama sangat. Bila lama sangat dia rosak. Batuk pula dah pagi ni. Tapi air ni laju ni, jari kurang sahabat. Biasa ni penuh jari ni. Tapi cuma depan ni jari siapa? MZ kot. Satu tu MZ lah pelampu hitam. Yang satu lagi tak tahu. Ni yang buk tadi ni. Yang lampu kuning ni. Tak. Oh, tu dia. Biasa ini tak banyak ni. Biasanya penuh ni. So air ni laju ni dia orang kurang nahan ni. Kalau tak sedepa satu jari. Salah satunya air laju lah. Dia orang tak nahan sangat. Kedua so air ni masih tengkujuh. Dia orang takut tengkujuh besar, terang habis jari.
Alah, sampah lah. Macam mana tak boleh buat apa lah sahabat. Kat belakang sana dah penuh sampah dah. Buat apa sahabat ha? Nak boleh ikan apa susah ha. Air laju. Dia kena ke atas macam ni pula. Kena bawah senang lah. Dah terpaksa menapis sampah belakang tu. Macam mana daripada depan ni kawan pening dah ni ha. Oh, jari berpintar-pintar. Tak apalah, kita tengok mana buat daripada depan dulu balik. Kita ikut daripada depan balik semula. Daripada tengah lah, ada pelampung tengah. Mana dia? Buat air ni tolak. Berat sangat jari. Buknya berat sikit. Jadi kawan kena ambil daripada sini, balik semula. Baru dapat nak cari dia punya punca dia macam mana, kedudukan jari ni. Banyak bawah tu lagi ha. Susu-susu lagi ha. Tu dia ha. Lagi ha tu. Puas lagi kawan boleh sini. Inilah rezeki. Kumpau banyak hari dah sahabat ya. Kena ambil dari sini semula. Baru boleh susun jari ni macam mana. Okey. Dia banyak mati ya, sebabnya tolak dia air. Tolak dia air laju. Tengok lagi belakang tu ha. Ni pun satu jari je kau pasang sahabat. Kalau dulu kau pasang sampai 3-4 jari, oh tak larat nak boleh sahabat. Tapi dalam keadaan air gini tak boleh nak pasang banyak-banyak ni. So air masih laju. Woi, kemas juga. Okey. Penuh sampah balik dah belakang. Tak apalah, nanti boleh cuci balik. Settle dulu. Bolehkan.
Macam ni dia senang sikit, dia lekat tengah belakang macam ni. Senang. Dia lekat sedala-ala tu yang payahnya. Kalau macam ni senang je. Dia saiz tak apa nak besar ke ni. Belakang ni ada lagi. Okey, sampai sini. Kalau macam ni sudah lala ni. Nak luruk ke depan tak lepas ni. Nak ke belakang pun payah. Pulak ni bantai berpintainya. Rapat. Ikan besar tak ada, gorgon tak ada, kita seru ikan kecil. Kawan sendiri pening, tak tahu ikut mana lubang, tak tahu. Pintai jari ni. Okeylah, boleh tarik kot. Baik, boleh. Okey. Ni tu dia. Tempat pintai ikan tadi. Ni dia. Kompres. Tapi ikan lain kurang lah. Dia tak ada rong, tak ada lemeh, tak ada temperah. Temperah pun tak banyak. Biasa nyenyewa pun tak ada sangat. Ikan nyenyewa, ikan tadi yang kecil-kecil tu kurang. Biasanya memang banyak. Tapi ikan nyenyewa tu dia nak kena saiz sesuai lah jari. Dia saiz yang paling cantik jari 1,5 inci. Ni jari ni 2,5 inci. Kalau kena besar sikit lah. Tapi sebab kau memang tak usahakan jari ikan kecil pun. Sebab dia cepat rosak tu je. Sebab kalau kawan jenis kawan jual ikan salai okey je. Pening juga bila ada pintai banyak-banyak macam ni. Nak bawa keluar je.
Oh, oh. Oke. Depan ini lagi. Nah, ikan ni semua rosak. Ini dah dia penyakit dia. Dia mudah mati. Sakit pula bawah jari ni. Tapoh ke mana sangkup pada tongok bawah ni. Sangkup sahabat bawah tu. 99% peroy lah. Ikan peroy lah, ikan lain kurang. Perah pukul ekor. Kurang. Kecil-kecil. Banyak. 2,5 inci peluk belakang aja banyaknya. Sakit pinggang dah sahabat. Hei. Video ni mungkin kau terpaksa cut sahabat ya, separuh sebab terlalu panjang. Jadi sahabat berbosan juga nak tengok. Daripada awal boleh ikan ni tak siap-siap ya. Jadi kemungkinan lah kau tengok pada berapa lama video ni. Kalau terlalu panjang pun rasa bosan juga. Haha. Yang ni sudah lalang. Nak luruk ke depan tak lepas. Jadi kena cari di mana dia masuk. Kena luruk dia belakang juga. Aduh. Tak larat duduk lama-lama bertenggung.
Ni sudah lah. Mana? Benar? Kecil lah. Jari 2 inci setengah banyak lorok belakang aja. Mana ada hok besar-besarnya. Mana? Ni. Sekarang dia ada jual 80 mata 025. Ha? 025 je. Bukan 100 mata tu. 80 mata. Ha, tengok tu. Oh lah tu. Kau pakai untuk tu je. Ya. Ha. Baru ni nak gemuk pakai nak RM60. Ha, memang mahal. Ha ni. Ya ini untuk jari lama. Rasakan untuk kau sambung. Ah ini sambung. Ini 020. Kau pakai 025 tu ada depan tu. Lagi kasar sikit je pada ini. RM60. Ha. Kau pakai semua ting semua pakai jari tu. Dia 80 mata. Ada letter? Letter ke belakang tu. Lah kau tak ada. Macam kawan tu lah. Dia okey. Ha? Kau beli tu dulu. Lama kau beli jiran tu. Kawan semua kau pakai nanti tu dah. Mana ada ini Allah tarik kawan untuk sambung tak lepas ni. Ada lagi. Mana? Kat kedai gemuk tu katanya boleh. Kalau kan ambil tu. Ada apa? Lah dia sementara ada tu bukannya dia order tak banyak. Dia takut tak laku kan gelor kan beli. Simpan di kabur. Tapi ini mahal di kabur. Okey sambung balik semula sahabat ya. Tak ada dah sebabnya kawan terpaksa cut lah tadi. Terlalu panjang video ni. Nanti bekerja-kerja dekat sini sahabat berbosan juga nak tengok. Nampak gaya tak ada dah ni. Ada lagi. Suat yang belah atas tadi kawan tak habis ambil lagi. Masih ada sikit lagi lah untuk belah atas ni. Kawan tak kutip lagi tadi. Ada seekor lagi. Oh ada lagi. Okey, nampak gayanya habis dah sahabat ya. Ni tadi dah siap dah belakang tu, dah siap semua. Alhamdulillah. Banyak ikan pera dah ya. Ni semua pera belakang sahabat. 99% ni ikan pera belakang Tak ada ikan lain sangat Banyak ni tak ada video berjual lah sahabat ya. So ini kawan jual di kampung je. Kawan jual kat kampung je ni. Inilah hasil pagi ni boleh tahan. Okey lah sahabat. Jom terus.
Kawan tutup kamera lu sebab kawan nak baiki jari. Okey lah. Okey sahabat, baru siap pasang jari. Tambah lagi satu. Ni depan ni air masih mengalir lagi. Cuma tak berapa laju sangat lah. Tambah satu jari lagi. Dapat 2 jari. Biasanya ikan ni dia dah kurang dah. Dia mula-mula je biasanya. Dia banyaknya. Dia kalau dah kedua, dia dah lama macam ni, dia memang dah kurang. Biasa paling lama lah 3 hari je. Tu pun dia makin kurang. Biasanya lah. Kadang-kadang sama sehari pun habis. Kalau yang bukanlah tak ada, tapi dia tak banyak. Ada pun sikit-sikit macam tu je lah. Cuma tambah-tambah. Kalau sikit pun, kalau satu jari ada 2 kilo, 2 jari ada 4 kilo. Macam tu lah ibaratnya. Ni dekat Kuala ni. Tu Kuala. Jari kawan depan sekali tu. Sebelah sana tak apa nampak daripada depan ni. Ni jari-jari orang lain lah ni. Ikan. Okey sahabat, alhamdulillah lah ikan tadi kau dah siap jual. Kau kampung. Videonya tak adalah sahabat ya, sebab kau jual kau kampung je tadi. Perah tadi dapatnya 11 kilo kali 20 adalah 220. Alhamdulillah jugalah rezeki hari ni. Dah banyak hari juga dah kumpau ni. Okeylah sahabat, umur panjang murah rezeki. Kita jumpalah di video-video yang akan datang. Okey, assalamualaikum.